Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati barisan para hakim yang arif lagi bijaksana, para guru serta rakan-rakan sekalian. Pernahkah kita terfikir mengapa telefon pintar boleh mengenali wajah kita? Mengapa aplikasi seperti Google Maps boleh mencadangkan laluan terpantas? Dan bagaimana hari ini wujud satu sistem yang mampu menjawab soalan, malah membantu doktor mengesan pelbagai penyakit? Saya Alia. Hari ini saya berumur 16 tahun. 10 tahun dari sekarang, saya membayangkan diri saya melangkah masuk ke sebuah makmal AI. Di hadapan saya, sebuah robot sedang membantu doktor mengesan tanda awal kanser hanya dalam masa 10 saat saja. Ketika itu, saya tersenyum kerana saya tahu semua ini bermula daripada satu kelas matematik tambahan di sekolah menengah. Hadirin sekalian, semua ini merupakan hasil daripada satu teknologi yang sedang mengubah dunia, iaitu kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI. Di sebalik sistem ini berdirilah seorang insan yang menjadi arkiteknya, iaitu jurutera AI. Persoalannya, bagaimana minat itu bermula? Bagi saya, ia bermula dengan satu soalan yang sangat mudah. Bagaimana komputer boleh berfikir seperti manusia? Menerusi pembacaan dan video teknologi, saya sedar bahawa AI bukan sekadar mesin, tetapi gabungan matematik, sains komputer dan kreativiti manusia untuk menyelesaikan masalah dunia sebenar. Keyakinan saya semakin bertambah apabila kajian McKinsey Global Institute 2023 menyatakan AI berpotensi menyumbang sehingga USD 4.4 trilion setahun kepada ekonomi global. Jelaslah bahawa AI merupakan enjin ekonomi masa hadapan. Persoalannya, apakah tugas sebenar seorang jurutera AI? Mereka bukan sekadar menulis kod, malah mereka bentuk sistem yang mampu belajar daripada data, daripada pengecaman wajah dan chatbot, hinggalah pembantu maya, sambil memastikan sistem tersebut berfungsi dengan baik dan beretika. Bayangkan, seorang doktor perlu meneliti ribuan imej X-ray pesakit dalam masa sehari. Dengan bantuan jurutera AI, satu sistem boleh dibangunkan untuk membantu doktor mengesan tanda awal kanser hanya dalam masa beberapa saat sahaja. Malah, kajian dalam Nature Medicine 2020 menyatakan model AI dalam bidang perubatan mampu mencapai tahap ketepatan setanding dengan pakar radiologi. Persoalannya pula, bagaimana seseorang boleh menjadi seorang jurutera AI? Laluannya sebenarnya sudah cukup jelas. Di sekolah, murid perlu menguasai matematik tambahan, sains komputer dan fizik sebagai asas. Selepas SPM, pelajar boleh meneruskan pengajian ke peringkat asasi, matrikulasi atau diploma sebelum melangkah ke ijazah sarjana muda dalam bidang kecerdasan buatan, kejuruteraan komputer atau data science. Berdasarkan inventori minat kerjaya yang menggunakan teori riaset oleh John Holland, kerjaya ini amat sesuai untuk individu yang mempunyai ciri investigatif, realistik dan konvensional, iaitu mereka yang analitis, teliti dan gemar menyelesaikan masalah. Kabar baiknya, universiti tempatan di Malaysia seperti Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Malaya, Universiti Sains Malaysia, Universiti Putra Malaysia dan Universiti Multimedia kini menawarkan program berkaitan AI. Malah, menurut Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, permintaan terhadap graduan dalam bidang ini juga kian meningkat selaras dengan agenda ekonomi digital Malaysia. Selepas menamatkan pengajian, graduan boleh memulakan kerjaya sebagai AI engineer, machine learning engineer atau data scientist dengan purata gaji permulaan sekitar ringgit Malaysia 3,500 hingga ringgit Malaysia melebihi 20,000 sebulan mengikut kepakaran. Hadirin sekalian, sudah tentu setiap kerjaya ada cabarannya. Dunia AI berkembang dengan sangat pantas.
Justru, seorang jurutera AI perlu sentiasa mempelajari bahasa pengaturceraan yang baharu, menguasai matematik dan berhadapan dengan isu etika seperti privasi data. Berdasarkan Stanford AI Index Report 2025, pembangunan AI yang bertanggungjawab kini menjadi fokus utama dunia. Di sinilah nilai Malaysia Madani menjadi kompas dengan memastikan kemajuan teknologi sentiasa dipandu oleh amanah, ilmu dan ihsan. Persoalan terakhir, mengapa saya memilih kerjaya ini? Seorang jurutera AI bukan sekadar membina teknologi. Mereka membantu menyelesaikan masalah masyarakat, memajukan industri perubatan dan pendidikan, serta menjadikan kehidupan manusia lebih baik. Hadirin sekalian, Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah berkata, bangsa yang berjaya ialah bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh itu, saya menyeru rakan-rakan sekalian, terokailah STEM dengan penuh keberanian, kuasailah teknologi dengan penuh integriti, dan jadilah seorang jurutera AI yang bukan sahaja cemerlang dalam ilmu, malah luhur dalam nilai kemanusiaan. Sesungguhnya, generasi Madani bukan sekadar pengguna teknologi, tetapi pencipta masa hadapan yang akan memimpin dunia dengan amanah, akhlak dan inovasi. Generasi Madani terokai STEM, terajui kerjaya bertaraf global. Sekian, terima kasih.